Hai, jom unboxing kamera flash daripada Godox, iaitu IT32. Dan aku beli sekali dia punya TTL Trigger X5 ni. Actually aku ada IT20 yang lama, tapi aku tukar sebab aku nak IT32 ni dia boleh gerak-gerak macam ni. Dan dia datang sekali dengan tempered glass. Lepas tu korang boleh tampal kat SD screen dan kita on macam ni. And korang juga boleh adjust ikut kemahuan yang kita nak. So dekat sini dia ada juga flash mode, yang mana korang boleh adjust dia punya brightness. So senang kalau nak buat video. So function lah untuk kita nak buat vlog. Lepas tu dia ada 3 mode, manual, multi dengan TTL. Lepas tu yang ni X5S ni untuk Sony. Dia ada untuk kamera lain juga, so pandai-pandai pilih lah. And then dia attach dengan unattached macam ni. So sangat senang. Sebab apa yang aku suka pasal IT32 ni, dia boleh cabut-cabut dan kita boleh hala dekat mana yang kita nak juga. So dia datang dengan few accessories dalam kotak tu sekali. So kalau korang cari flash untuk kamera korang, tak kisah apa jenis model pun, boleh tekan link dekat bio.